Berbaloi tak korang convert full Evo 10, potong lantai dan sebagainya? Untuk menjawab soalan ni, kita kena faham dulu apa maksud bila kita convert full Evo 10. Bila aku cakap convert full Evo 10 ialah mengkonvertkan sama ada kereta Inspira ataupun Lancer GT kepada full sistem Evo 10 yang ada SAWC, Super All Wheel Control. Itu juga bermaksud secara fizikal kita akan pakai Excel Evo 10. Dua conversion yang famous untuk Inspira dengan Lancer, convert kepada RA, Rally Art, ataupun convert kepada Evo 10. Aku akan cuba share benda ni daripada perspektif orang biasa, bukan perspektif bengkel. Sebab kalau perspektif bengkel, mungkin dia ada objektif untuk bisnes. Bukan juga daripada perspektif influencer ataupun hater. Aku perspektif orang biasa, driver yang tak faham fully mechanical stuff dan bukan buat kerja hands-on kepada kereta. Perspektif aku ni ialah perspektif seorang pengguna. SAWC, Super All Wheel Control. Dalam sistem SAWC ni ada 4 benda yang integrated: AYC, ACD, ASC dan juga ABS. AYC, Active Yaw Control. ACD, Active Center Differential. ASC, Active Stability Control. ABS, Anti-Braking System. Untuk faham tiga-tiga sistem ni, kita cuba faham melalui diagram axis XYZ untuk sebiji kereta. Aku tak pasti benda ni wujud ke tak kepada automotive engineering. Aku background structure engineer dan kebanyakan korang pun aku rasa mesti faham ni lah diagram XYZ ni. Ni XYZ. AYC, Active Yaw Control. Active Yaw, what is yaw? Yaw ni ialah rotation yang berpaksikan kepada Z-axis. Kat mana Z-axis? Z-axis ni dekat kereta kita kat atas. Ketiga-tiga sistem ni dia actually ialah torque distribution system. Untuk Active Yaw Control, dia membantu torque distribution kepada empat tayar kau dari segi kiri dan kanan untuk rotation terhadap Z-axis. So masa kau corner ke kiri, tayar sebelah kanan akan bantu kau untuk corner ke kiri. Masa kau corner ke kanan, tayar sebelah kiri akan bantu kau untuk corner ke kanan. Dia sama juga dengan torque vectoring system dekat dalam Mercedes. Mercedes pun ada benda ni juga. Tapi sistem Active Yaw Control dekat dalam Evo 10 ni lagi precise dan ekstensif. Aku refer kepada Mercedes A45 AMG tahun sebelum 2020. Untuk ACD pula, Active Central Differential, dia akan distribute torque antara depan dan belakang kereta kau. Dan untuk AAC pula, ialah Active Stability Control. Dia ialah sistem yang memotong kuasa kereta kau untuk menstabilkan kereta kau. Cara dia potong power kereta kau ialah dengan dia potong power dekat enjin dan juga dia akan apply brake dekat kereta kau bila dia sense kereta kau ni berada dalam keadaan yang tak stable. AAC ni dia boleh on and off, ada button kat tepi ni. Tapi dia akan still ada sistem AYC dengan AAC bekerja untuk keadaan masa tu. Antara conversion kepada RA ataupun conversion kepada full Evo 10, kedua-dua sistem ni dia ada all wheel control. Tapi yang paling berbeza ialah dekat RA tak ada super all wheel control. Apa yang tak ada dekat dalam super all wheel control tu ialah ketiadaan AYC, Active Yaw Control. ACD dan juga ASC dan juga ABS yang tu ada dekat dalam RA. Jadi berbaloi tak kita convert kepada full Evo 10, ada sistem super all wheel control yang datang dengan AYC ni? Kita kena faham apa AYC buat dan kita kena faham kehendak seseorang terhadap kereta tu. AYC ni bila dia activate, dia akan distribute load kepada tayar kiri dan kanan, depan dan belakang. Depan dan belakang dikontrol by ACD, kiri dan kanan punya distribution control by AYC. Bila sistem ni bekerja bersama, bila kau corner yang hard lah, hard cornering, kau boleh nampak dekat meter tengah ni, dia akan distribute torque tu kiri dan kanan. Perbezaan yang paling utama yang kau rasa, kau akan rasa kereta ni sangat planted, sangat menggigit terhadap corner tu. Aku dah test kereta ni dekat very hard cornering. Aku off aku punya AAC untuk rasa macam mana AYC, ACD bekerja. Memang melekat, memang gigit. Dan ini perspektif orang yang bukan train driver, orang yang driver biasa je macam aku ni. Aku bukan seorang driver yang terlatih, aku bukan seorang professional race pelumba kereta. Aku orang biasa. Melekat, gigit, kereta tak buang langsung. Dan sangat susah untuk dengar bunyi tayar squeals. Dan kalau kau tengok POV geng-geng yang buat tuge, bila dia turn dekat corner tu dengar bunyi benda tu sangat susah nak dengar, sangat susah nak jadi. Kecuali kau on the Active Stability Control, dia akan break. Kalau kau tak on AAC, Active Stability Control, bunyi tu takkan ada. Kenapa? Aku ingatkan kalau aku hard cornering, bunyi squeals tu akan datang.
Dan aku hard corner se-hard ni lah yang aku berani. Tak ada bunyi tu. Ada few factor. One of it is the tayar yang bagus. Aku pakai RE004. Aku tak sure tentang kebagusan kereta ni, tapi aku expect dia bukanlah low quality. Dia sama ada intermediate ataupun high quality. Dan ada faktor lagi ialah adanya sistem AYC dan juga ACD. Bila aku research, intention super all wheel control ni ialah pastikan kereta kita ni tak lose traction. Sebaik-baiknya dia nak kita planted, kita gigit terhadap corner tu. Itulah intention SAWC ni. So bila aku hard corner gila-gilanya, kiri kanan, tak ada pun bunyi squeals tu. Keadaan jalan sangat kering, tayar pun bunga masih banyak. Tak ada bunyi squeals, tak ada skid. Tayar ni, kereta ni menggigit corner dengan penuh bahagia lah pada aku. Dan aku rasa selesa dan selamat. Hopefully selamat selamanya lah kan, insyaAllah. Bergantung kepada individu. Kalau korang ni jenis yang just nak main tegak je kan, tak suka main corner, suka rembat tegak je, suka main kat highway 2 lane, 3 lane je, tak suka macam aku suka pergi cari jalan-jalan kampung-kampung yang selekor-selekor, jalan luar bandar yang selekor-selekor. Kalau kau orang macam tu, it's okay untuk kau tak pakai super all wheel control. Tapi kalau kau orang yang satu grup lagi yang macam aku suka cari jalan luar bandar yang corner untuk aku rasa puas bawa kereta ni. Kalau kau orang yang macam ni, sangatlah berbaloi untuk kau pakai full Evo 10 super all wheel control system ni. Memang kau akan rasa another level of satisfaction bawa kereta ni. Corner U-turn sekali pun kereta ni masih stabil, menggigit macam tak ada apa-apa berlaku. Aku tak pernah main track. Of course impian aku untuk masuk track satu hari nanti. Tapi setakat yang pengguna biasa macam aku yang suka bawa agak agresif dekat corner, feature SAWC ni memanglah berbaloi gila. Dia punya steam tu lain. Nak menjawab conversion kepada SAWC ni berbaloi atau tak berbaloi adalah satu lagi angle, ialah cost lah. Untuk cerita pasal cost ni, dia bergantung kepada keadaan kau buat projek kereta kau tu. Sebab memang cost dia tinggi untuk kau pakai sistem Evo 10 all wheel drive ni. Kau masukkan Excel Evo kat belakang. By the way, bila cakap pasal potong lantai ni pun ramai yang berlakunya confusion. Apa yang difahamkan kepada aku, dia bukan exactly memotong lantai. Dia bukan macam lantai sekeping tu kau potong customize punya potongkan. Dekat lantai belakang tu dia ada banyak kepingan besi dekat tower kepada exhaust belakang kita tu untuk dia letak exhaust kita. So basically bila kau masuk lantai Evo 10 ni ialah kau buang kepingan besi daripada Inspira dan juga Lancer dengan kau cara memutuskan well yang ada. Lepas tu kau masukkan plate besi Evo 10. Perkara yang aku concern ialah workmanship. So untuk kau rasa comfort kau buat conversion kepada full Evo 10 ni, kau try untuk cari bengkel yang workmanship dia kau yakin. Kalau aku salah, tolong betulkan. Banyak lagi orang yang technical power kan pasal Evo 10 ni. Kalau aku salah, korang boleh komen kat bawah. Dan aku buat dekat CSA Garage. Masa tu dia punya komen yang ada ialah Anas yang buat kereta aku ni. Based on observation, based on cerita-cerita orang, in the end aku yakinkan diri untuk bagi dia orang buat kereta aku lah. Berbalik pada baloi ke tak baloi tadi, harga buat conversion kepada super all wheel control Evo 10 ni memang tinggi. Jadi dia bergantung kepada kat mana situation kau masa tu. Kau akan assess berbaloi tak kau buat kereta Inspira ataupun Lancer kau ni convert full Evo 10 compare kepada kau beli Evo 10 ori. Jadi adakah masa kau start tu kau baru nak beli Inspira, baru nak beli Lancer, berapa harga kau dapat kereta yang belum convert tu, Inspira dengan Lancer tu, berapa kau dapat? Untuk kes macam aku masih rasa berbaloi sebab aku dapat beli Lancer GT tahun 2010 ni dengan harga yang terlalu jackpot. Harga Lancer GT aku beli ni 16,000 je. Dalam keadaan body interior dia semua okey, engine dia je rosak. Aku kebetulan ada cash, aku beli. Jadi modal asal aku 16,000 dan aku buat conversion full Evo 10 kat CSA. In the end, kalau compare dengan beli Evo 10 yang belum jadi lagi macam mana aku nak, aku masih jimat. Kalau aku beli Evo 10 dan buat lagi Evo 10 sampailah jadi macam mana selera aku, cost dia akan lebih tinggi daripada aku convert kereta Lancer GT ni. Jadi kepada aku, conversion Lancer GT kepada full Evo 10 untuk diri aku sangatlah berbaloi compare dengan aku beli Evo 10 original.
Adakah aku masih teringin nak pakai Evo 10 original? Of course. Semua orang yang main platform 4B ni akan ada rasa nak pakai full Evo 10. Yang membezakan kereta aku sekarang ni dengan full Evo 10 ialah chassis lah. Kelebihan chassis Evo 10 tu yang aku tak dapat rasa sekarang ni. Pukul 3 pagi aku tak siap lagi edit video ni. Video ni dah terlampau panjang. So aku habiskan video ni dengan bagi tahu yang conversion kepada SAWC full Evo 10 sangat berbaloi. Dan korang stay tune untuk video seterusnya, ialah video aku pergi layan corner dekat Kuala Kelawang. Jangan lupa like, komen dan subscribe.